Kejayaan The Pocket Rocketman di Piala Dunia Track UCI Velodrome Nasional Nilai Hujung minggu lalu masih tersemat di hati ramai peminat sukan tanah air. Betul Tuha, dan kita hari ini amat berbesar hati untuk mengalu-alukan kedatangan Olimpian track berpasukan negara iaitu Dato' Azizul Hasni Awang yang mesra disapa Tok Jijo bersama dengan Presiden PKBM iaitu Dato' Amajid Singh ke studio untuk hari ini. Mungkin kita nak berbicara ataupun minta perkongsian yang lebih detail lagi meriahnya UCI dinilai hari itu. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Aku pun nak ucapkan tahniah sekali lagi sebab kita tahu kejayaan ini sangat memberikan impak yang besar selepas perjalanan Datuk dan sebagainya. Tapi first kali kita nak tanya sebab kita hanya tak dapat tengok live tu minta maaf sangat. Kita tengok video. Kita tengok video. Momen-momen kejayaan tersebut kan. Mungkin Datuk boleh flashback sikitlah. Kira ada di depan penyokong sendiri, last lap tu, finishing terakhir, macam mana momen tu sendiri? Okay, actually first saya memang sangat gembira dan tak sangka lah finally Malaysia dapat host World Cup ni lah selepas berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. So last time 2001 tak silap. Betul. So this is for me little bit different lah because this is like modern era cycling. So untuk bawa balik ke Malaysia tu, of course it's not easy. Banyak negara yang memang nak hostkan World Cup ni. And yang keduanya berlumba di hadapan penonton sendiri, khususnya family tu adalah satu momen yang sangat indah lah. Okay. Dan juga sukar because the tekanan tu, the pressure. Dan selepas performance saya di Perth tu, semua mengharapkan untuk saya mengulangilah kejayaan tu. Dan saya pun tak naklah memberikan janji-janji manis kan, sebab saya pun belum lagi berada di tahap yang terbaik lah, masih lagi building up the face semua kan. Jadi saya pun menggunakan peluang yang kita bertanding di tempat sendiri di hadapan isteri, anak-anak, keluarga saya semua. Of course siapa yang kenal saya kenal lah semangat perjuangan saya tu meningkat berganda-ganda lah kan. Bara-bara. Walaupun orang nampak macam mudah saya menang mungkin kan, mungkin, tapi actually it's not easy lah. It's very extremely difficult, tapi somehow I managed to make it happen lah. Dapat membutirkan pingat emas dalam acara Kerin dan semalam dalam acara sprint, unfortunately pingat gangsa. Saya berharap untuk berlumba dengan Harry sebenarnya dalam acara sprint, tapi because malam selepas Kerin tu saya memang tak boleh tidur langsung. Tak boleh tidur langsung dan terus pergi berlumba untuk sprint. So bayangkan. Tapi whatever it is, alhamdulillah syukur, saya sangat gembira dan saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada seluruh penyokong-penyokong, kepada semua yang hadir di track di Velodrome itu. And of course kepada pihak PKBM, KBS, MSN, ISN semua yang make it happen lah. Dan saya berharap ini bukan kali pertama dan saya harap kita akan ada lebih banyak lagi international level competition kat Malaysia ni. Banyak lagi kita nak korek daripada Datuk selepas ni. Itu pandangan Datuk daripada orang yang sedang berlumba ni kan. Macam mana agaknya mungkin daripada sudut pandangan Datuk Amajid sebagai salah seorang orang kuat daripada PKBM dan juga saksi sejarah tercipta di UCI nilai masa tu. Mungkin Datuk boleh kongsikan situasi dia. Saya ni dengan tengok daripada video, tengok daripada TV pun dah dapat merasakan, pun dah rasa jantung macam tak relax. So Datuk macam mana masa tu? First of all saya nak cakap bahawa membawa Piala Dunia track di Malaysia ialah I think a dream come true untuk kita semua, dan I think kita telah dapat mengadakan satu penganjuran yang bertaraf international level lah, a very high level organisation. Tapi mengenai soalan yang you tanya tadi, I tell you, saya telah bagi tahu semua orang, siapa-siapa yang ada sakit jantung tu hari tu tak patut ada di Velodrome. Because I tell you, it was so intense. I mean, I'm sure if we are feeling the intensity, how about Dato' Azizul? I mean, he's the man who's riding on the track. He's facing the heat, the rakyat, everyone is there cheering for him. Then seeing him making such a comeback in the last 125 meters, wow. Beautiful. Wow. Dan I think ini hanya boleh dibuat oleh seorang atlet yang cukup berpengalaman, tactical,
somebody yang telah memberikan seluruh jiwa beliau kepada sukan berbasikal untuk lebih daripada 20 tahun. And I think the whole credit goes to Dato' Azizul and the entire team who have led to this great. And I think seperti yang saya cakap, I think Dato' Azizul has still a long way to go. Selepas apa yang kita telah lihat sejarah tercipta di tanah air kita pada Sabtu yang lepas dan of course pada hari Ahad, I said Dato' Azizul is made for LA 28. And saya tahu Dato' Azizul dah kata dia nak tanya isteri dia lah, anak-anak dia. Tapi saya dalam naluri hati saya, we want to see Azizul go for LA 28 and do what he wants to do. And we all know what he wants to do. And I will just leave it as it is. So anyway, it was just fantastic. It was something luar biasa lah for me. Okay, dan let's settle this once and for all, Datuk. Selepas kejayaan ni, confirm 100% LA 2028. Oh, cannot guarantee. Oh, okay, nak guarantee. Masih fikir Datuk? Masih fikir. Actually lah, macam every time soalan tu ditanya, of course saya memang, to be honest, memang saya tak ada terfikir pasal LA lah. Sebab saya pun dah 5 times Olympian. And siapa-siapa yang pernah pergi Olimpik tahulah betapa sukarnya untuk membuat persiapan mentally, physically, dan saya pula because ada family, ada anak dan kita pun duduk overseas, tak ada support system semua. So it will be really challenging lah. Dan banyak lagi perkara-perkara lain juga yang berkait kalau nak buat persiapan Olimpik. Tapi itulah, buat masa sekarang ni saya lebih memfokuskan kepada sukan Commonwealth dan juga Asian Games kerana dua tamasya tu tahun ni sangat penting. Dan back to back juga dekat lebih kurang dalam 3 to 4 weeks je. Dan saya memang nak kena be fully prepare lah, mentally, physically. And yang bagusnya, my performance memang menunjukkan satu performance peningkatan yang sangat drastik dan konsisten juga and at the highest level. So masa saya umur mid-20s, masa dulu, masa mungkin semua tengah ingat tengah peak kan, saya ada menang. Tapi jaranglah saya menang dengan macam contohnya menang dengan Chris Hoy, back to back apa semua kan. But this time saya menang dengan Richardson di Perth dan lepas tu saya beat pula Harry Leverson. Nama yang memang besar. Nama yang besar. Ya. Masa saya menang dekat Perth, orang cakap, oh tak ada Harry Leverson. Okay. And then dekat nilai Harry Leverson, Olympic champion, world champion, dan saya pun kalahkan dia. Dan saya sekarang confused sekarang ni macam ni. Adakah I'm really back? Dari hujung ni dah tua macam ni tiba-tiba macam peak pula, makin peak. Macam ni ha. Jadi saya pun confused sebenarnya apa berlaku ni. Okey, sementara kita bagi masa untuk Datuk menghadam, berfikir apa yang mungkin tindakan yang seharusnya diambil selepas ini sambil kita berdoa, kita dapat tengok lebih lama lagi Datuk berkayuh, betul. Mungkin Datuk juga boleh berkongsikan kita kejayaan yang Datuk raikan di nilai ni depan peminat sendiri. Pastinya lebih manis sebab dengan rakan-rakan yang sama-sama Datuk tengoklah diorang daripada junior dulu sekarang dah jadi pelumba senior kan, yang sama-sama sekarang ni nampaklah Datuk nampaklah peningkatan. Mungkin ada daripada kecil kot kan. Datuk dah tengok dia berkayuh, sekarang ni dah pergi ke pasukan kebangsaan untuk berkayuh. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana Datuk melihat perkembangan kita punya rider muda ni sekarang ni. Sebagai contoh, Syah lah. Waktu saya pulang daripada Olimpik London tak silap, saya balik ke Ipoh, rumah kampung mentua saya, uas saya. Waktu tu anak yang pertama lahir, nama Mariam. Jadi saya duduk lama di Ipoh. Lepas tu saya pergi berjumpa dengan budak-budak pelapis di Ipoh lah. Dan termasuk kat situ Syah Fidaus lah waktu tu. Dan saya cakap, okey, malam ni kita jumpa kat kedai makan sekian-sekian. Saya nak belanja makan. So semua excited. Semua datang pergi jumpa. So ada seorang budak hitam ni, kurus-kurus kering, nak ambil gambar saya semua kan. Excited jumpa Datuk kan. Saya pun ambil gambar dengan dia. Ada gambar sampai sekarang, ada gambar tu. So bila kita flashback balik, memang rasa macam tak sangka lah. Tiba-tiba dia jadi saya punya training partner. Kita satu team di Melbourne, lepas tu sampai sekarang. Kan? Dan saya tengok perkembangan dia tu memang sangat positif lah. Daripada dulu sampai sekarang semua kan. And then macam mana dia, the maturity dia in term of dia punya sendiri pembawa personality dia dan juga on the bike juga. So memang a big improvement. Tapi selain Syah, of course ada Syah punya adik Ridwan. Dan kita ada Fadil dan ada beberapa lagi pelumba muda juga.
yang meningkat naik. Namun begitu, kalau tanya saya jenis memang high achiever. Saya tak mudah puas hatilah. Mereka ni bagus, termasuk Izzah juga, tim-tim perempuan semua wanita ni ada yang bagus, tapi mereka kena melipat gandakan lagi usaha mereka dalam latihan dan juga dalam persiapan mental jugalah. Mental aspek tu memang penting. That is one of my secret, macam mana kita buat mental training, nak prep for the race, dan juga pada ni harian lah untuk menghadapi hari-hari latihan semua kan. It's not easy. Jadi saya berharap itulah, bukannya saya mencabar mereka ni in the bad way, tapi mencabar mereka in a good way untuk improve dan yang paling penting untuk keluar pada zon selesa. So saya percaya mereka boleh pergi lebih jauh. Cuma itulah, kita nak kena squeeze sikit. Itulah, Datuk selalu cakap, interview dia mesti kata sebenarnya enemy terbesar dia adalah diri dia sendiri. Betul tak? Betul. Itulah, Ya, betul. kita sendiri kan. Betul, macam sometimes kita ingat kena beat orang lain. Tapi sebenarnya nombor satu, kita kena beat diri kita dulu. Kadang-kadang mental block lah, kadang-kadang kita rasa macam takut, tak percaya yang kita boleh menang dan sebagainya kan. Jadi masa sebelum World Cup ni berlangsung, ada satu sesi latihan tu, ada di antara pelumba muda ni, dalam sesi latihan tu dia buat satu latihan untuk mengejar rakan yang lain, tapi tak dapat. Tapi saya tengok, kita dah kayuh 20 tahun kan. Kita tahu kan, cakap kau tak bagi fully potential lagi ni. Kau tak betul-betul all out. Saya dah bagi semualah, apa semua. Cakap no, I know. Kan? Our next set, I want you to give more than what you did before. Kan? Saya macam mentally macam saya bagi challenge kat dia. Saya bagi kata nasihat dan motivasi kat dia. And then yang the good thing is dia terima nasihat saya. And then the next set dia boleh follow rapat instead of tadi tertinggal. So and then saya explain kat dia. Nampak tak? Kan? These little things kalau kita improve every day, every single session, in a year performance akan big improvement kan. And then saya tunjuk juga kepada orang masa macam mana saya mental prep untuk lawan dengan Harry. Kalau on the paper ikutkan, it's impossible for me to beat Harry. Tengok Harry berapa besar. Betul. Power output dia above 2,500. Saya maybe below 2,000 sekarang, belum lagi fit kan. And then dia multiple world champion, multiple Olympic champion. Memang kalau orang cakap, kalau tak logik akal lah untuk kalahkan dia. Tapi because I start with the self-belief dulu, my mentality dulu. Winning mentality, I want to beat him, I can beat him, and I can do it. And barulah yang seterusnya akan follow. Training, taktik semua. Percaya tu dulu, baru yang lain akan datang sendiri. Betul, percaya tu dulu. Okey, untuk Datuk Majid sendiri kan melihat kejayaan, of course memberi inspirasi dan set standard kepada pelumba-pelumba muda yang lain. Tapi kita nak tahu dari segi jurang yang harus dirapatkan daripada segi pelumba muda dan sekarang dengan Datuk Jijo sekali masih lagi beraksi dengan baik. Bagaimana Datuk melihat situasi tersebut? Saya rasa jawapan kepada soalan, part of it has been answered by Datuk Azizul sendiri. I think kita ada atlet-atlet yang muda yang dalam proses latihan dan sebagainya, dan kita juga ada pelumba boleh dikatakan elite juga. It's all about pushing themselves to do better. I think the winning mentality seperti yang disebutkan oleh Datuk Azizul is very important. You start from yourself. Dan macam pelumba Shafridaus, even Rizwan, we have Fadil and Izzah dan sebagainya. We have them. They are good, but they can even be better. And even lain-lain pelumba kita juga sama. Kita ada the junior development program pun ada banyak pelumba-pelumba pelapis daripada negeri-negeri pun. There are many upcoming athletes in track that are being developed daripada negeri-negeri masing-masing. So kita harap daripada negeri-negeri ini dapatlah berhasil lebih-lebih atlet yang bertaraf kebangsaan dan juga bertaraf antarabangsa. So I think the program yang telah dijalankan oleh pihak MSN, oleh PKBM dengan bantuan jurulatih, dengan bantuan ISN dan sebagainya, ini adalah semua penting untuk groom them untuk jadi satu atlet bertaraf antarabangsa. Dan kita aim untuk 2026 ni Sukan Asia, Sukan Commonwealth untuk perancangannya. Sukan Asia of course is very important. I think
pada Commonwealth Games also is important. Sukan Asia, the last Hangzhou Asian Game, Dato' Azizul could not take part during that time. But I think Asian Games ini adalah sama seperti Asian Track Championships. Sebab semua negara kebiasaan yang mengambil bahagian untuk Asian Track Championship akan berada untuk di Asian Game. I think it's very important untuk Malaysia menjelah di pentas Asia sebab Malaysia is known as a track cycling nation, and I think we should be able to deliver the goods for Asian Game. Tidak mahu menaruh apa-apa target at the moment. As I said, even for World Cup, I didn't want to put any target. No pressure. Just enjoy the game. Just enjoy and do your best. Itu yang paling penting untuk saya. Tapi Dato' Jijo ada dekat Malaysia kan untuk training di sini untuk persiapan Sukan Asia dan juga Sukan Commonwealth? So far that's the plan lah. The plan untuk training together dengan team. Because masa saya balik beberapa kali tu, the team semua macam bagi the feedback lah. Hopefully saya dapat training together, dapat push diorang juga at the same time kan. Then saya consider tu lah, consider that part, and then saya beritahu diorang lepas World Cup ni saya akan stay kat sini because kita ada dalam 4 bulan macam tu je until Commonwealth Games, so it's very critical. Nampak macam banyak masa lagi tapi actually it's not. Dah. Kalau kita buka training plan tu actually sekejap je, ada berapa je training session sebenarnya. Apapun kita masih nak mengharapkan banyak lagi aksi daripada Dato' Jijo. All the best, Dato'. Thank you so much for masih memberi inspirasi dan terus memberikan kejayaan Okay, tanpa henti. last Dato' tunjuk sikit yang berkilat-kilat tu. Saya tadi jeling je. Inilah dia. Yang di apa kata dicari-cari, yang direbut-rebutkan, adalah dia pingat yang menjadi kebanggaan dan juga sejarah lah bagi kita rakyat Malaysia. Terima kasih kerana adanya Azizul Hasni Awang bersama dengan kita dan juga Dato' Ahmad Jasim. Thank you so much dan all the best kepada semua rider kita. Kita mengharapkan ada banyak lagi berita-berita gembira. Okey, kita akan berehat seketika dan menyusul sekembali nanti.